Kadang pelak dia tak, pelak sawit dia ngaman. Lihat lah, kayu dia nak. Tidak lawan tabangnya tu bangsat dia. Suat lapo suat tu nya padang dia suat tu banyak piti dan suatnya dia kayu dia. Wawancara. Nama bapak siapa? Oke, para hadirin sekalian. Sekarang ini kita berada di lokasi tempat di mana terjadinya pembunuhan. Korban dua meninggal, kemudian satu lagi masuk rumah sakit patah-patah. Yang meninggal 2 ayam yang patah-patah. Ya. Baca harus. Kurang lebih asuh mandai. Tu yang seketek tu sawit tu punya siapa tu? Punya Bang Iden tu. Yang seketek tu Ji Salih punya tu. Tu Mak Buyuang tu. Nolawe dia Mak Buyuang tu dia. Sebelah situ Tek Tina kan. Tu Tek Tina tu di belakang atok siga tu gereja dia. Gereja Kristen kayak lolok Yesus itu dia. Tan juang tan tower. Tak tower di mana, tak simpan tigon, tak simpan limut. Kurang aja ni. Tu sawah Bang Af tu sawah pelak sawit Bang Af tu dia. Boleh. Nam salah. Tu nyuit juga. Tu apa nyuit tu sebelah tinggi-tinggi dia nyuit. Tu gadong ketek tu, gadong siapa dia? Mak Buyuang. Tu Mak Buyuang pelak lado duduk situ dia. Pergi ni dak dia lah, buat pelak sawit tu. Boleh. Konon dokek kami duduk gini ya, kau gadong yang lona kau. Dulunya siko tinggal, pikininya lah pindah tang ke plasma. Payah tinggal siko, jauh dari keramaian. Tu aja lihat lah otok orang lah berserak-serak. Ada beki tu. Ini dia lawe pelak sawit. Padahkan kayu orang kah? Korokok Yumil mau kah? Tu di downhill. Keterompan mau kah? Kotas. Di kampu nemu. Kampu nemu yang tahu. Boleh. Boleh tak? Kau masuk TV. Masuk TV. Kau belum PS sebenarnya awak cek dah. Bila bang sampai mereka awak cek dah. Lihat ni kau lagi gak golok-golok setiap hujan. Paruh lebih paruh lah golok lah. Nah, cukup sekian dari saya dan terima kasih.